Anda pernah tak berada dalam satu situasi di mana anda nak save duit, nak simpan, tapi duit asyik bocor? Dalam video ini, saya nak kongsikan kepada anda tips urus duit untuk elakkan simpanan anda bocor. Dan ada 3 tips yang bagi saya lain daripada sistem ataupun teknik yang saya pernah kongsikan sebelum ini. So, tips yang pertama adalah belanja guna income ataupun pendapatan bulan lepas. Bila gaji anda masuk bulan ini, jangan belanjakan duit itu terlebih dahulu. Sebaliknya, belanja duit yang bulan lepas punya. Apa yang anda buat dengan duit ini? Contohnya, gaji masuk dekat bank account ABC. Biar je kat dalam bank account ABC, jangan buat apa-apa. Dan anda ada account bank yang lain. Let's say account XYZ. So, XYZ inilah adalah bank yang anda gunakan untuk berbelanja. So, bila dah habis, kemudian anda dapat gaji yang baru, anda ambil duit daripada bank ABC ni, masukkan kat XYZ, berapa yang anda perlukan untuk belanja bulan tersebut. Teknik ini sangat-sangat berkesan. Sebab apa? Sebab teknik ini mengajar anda untuk berdisiplin, dengan perbelanjaan anda. And macam saya sendiri, apa yang saya buat, ini masa saya kerja doktor dulu, gaji saya berubah-ubah bergantung kepada waktu saya bekerja. Tapi saya tak belanjakan terus duit gaji tersebut. Saya masukkan duit gaji ini ke dalam satu bank asing yang saya namakan sebagai bank gaji saya. Kemudian saya akan ambil berapa yang saya perlukan untuk dimasukkan kepada bank perbelanjaan bulanan saya. Satu benda yang bagus tentang teknik yang saya buat ini adalah saya tetapkan berapa duit yang saya nak belanja setiap bulan itu. So, for example, gaji ketika ini kisah benar, ketika saya kerja doktor, gaji saya lebih kurang dalam 2,500 pound sterling kepada 3,000 pound sterling. Tapi saya hanya perlu belanjakan at least 1,800 setiap bulan. So, bila duit gaji saya ini masuk dalam bank gaji saya, setiap satu hari bulan setiap bulan, saya akan keluarkan 1,800. Saya akan transfer 1,800 ini masuk ke dalam bank perbelanjaan saya. Dan saya hanya belanjakan 1,800 itu. So, what happened was, bank gaji saya ini makin lama, dia akan makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. So, ini yang saya maksudkan dengan belanja guna income bulan lepas. So, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kira duit ikut jam kerja. Maksudnya, let's say, gaji anda RM3,000. Dalam sebulan itu, berapa jam yang anda kerja? So, for example, seminggu anda kerja 40 jam. Kalikan dengan 4 minggu, 160 jam. So, kalau gaji anda RM3,000, bahagikan dengan 160 jam, anda akan dapat RM18.75. Let's say lah saya bundarkan kepada RM20 1 jam. So, bila anda nak beli sesuatu benda, anda gunakan jam kerja ini untuk convertkan nilai pembelian itu kepada berapa jam anda bekerja. Contoh, anda beli kasut harga RM400. So, kalau RM400 bahagikan dengan RM20 per jam, berapa jam yang anda dapat? Anda akan dapat 20 jam bekerja. 20 jam bekerja lebih kurang 3 hari lah. Hampir 2 hari setengah. 2 hari setengah bekerja. So, tanya diri anda, berbaloi tak anda bekerja selama 2 hari setengah untuk semata-mata nak beli kasut berharga RM400 ini? Kebanyakan orang, bila mereka nak membeli sesuatu benda, especially barang-barang mahal ini, anda lihat berapa duit yang anda ada. So, tips yang kedua ini adalah convertkan duit anda yang anda ada, yang anda dapat ini, pendapatan bulanan anda ini kepada jam bekerja. Sebab mungkin some of you perlu merasai kepahitan, kesukaran, kesakitan bekerja itu semata-mata nak mendapatkan sesuatu benda yang anda nak dalam hidup ini. Tanya kepada diri anda, worth it tak? Semata-mata nak membeli kasut berharga RM400 ini, anda perlu kerja 2 hari setengah. Kalau anda rasa, oh not bad, worth it, okay, go ahead. Tapi kalau anda rasa, cetak berbaloi je kan, dia akan menjadikan anda lebih berhati-hati sebelum berbelanja. So, somehow, kalau teknik ini membantu anda untuk mengurangkan perbelanjaan anda, then why not? Worth the try. So, tips yang ketiga, bagaimana nak urus duit anda dengan bagus, iaitu buat challenge kat diri sendiri. Dan buat challenge kat diri sendiri ni adalah teknik yang macam staff-staff saya dekat Absolute selalu gunakan untuk mereka lah. Saya dengar contohnya yang nak kurangkan berat badan, so challenge diri untuk tak makan ataupun tak minum minuman bergula misalnya for 1 month. So apa yang mereka buat adalah sama sendiri dalam grup, dalam team saya ini,
mereka akan be accountable with each other and pastikan semua orang jangan order minuman bergula selama 1 bulan. So which is great, right? So semua orang akan be accountable with each other. That's number one. Number two, contohnya bagi mereka yang nak berlari ataupun nak pergi gym misalnya, pun you can challenge yourself. Contohnya challenge setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pagi akan berlari 2 km. Or yang bagi mereka yang ada jam, smartwatch, you can count your steps. Kan, challenge at least minimal setiap hari mestilah 10,000 steps. So this is a form of challenge. The good thing about challenge ni, you in a way gamify, kan, menjadikan pencapaian ataupun apa saja matlamat yang anda nak capai ini fun, menyeronokkan. So begitu juga dengan kewangan, begitu juga dengan menguruskan duit. Anda boleh challenge yourself. Ini satu benda yang saya sendiri gunakan tahun 2019 punya kisah. Macam mana saya nak mengurangkan perbelanjaan saya ketika itu. Saya dapati tahun 2019 saya banyak berbelanja makan di luar. Saya ingat lagi ketika itu saya punya perbelanjaan makan di luar lebih kurang 1,800, something like that, atau 1,500. Very very high. So apa yang saya buat, saya challenge pada diri saya. I told myself, kalau saya makan kat luar, saya akan pastikan saya makan kedai yang kos untuk saya personal tak lebih daripada RM20. It's a simple challenge that I put myself, and then apa yang terjadi adalah selepas habis 1 bulan tersebut, saya punya kos perbelanjaan makan luar berjaya dikurangkan daripada RM1,500 setiap bulan, bulan-bulan sebelumnya, kepada bawah RM1,000. Hanya dengan letakkan satu challenge, iaitu makan kat tempat yang kos makan minum kurang daripada RM20. So, saya tak adalah makan kat kedai-kedai macam pasta ke ramen ke yang satu meal itu harganya RM25. So, that's what I did. Just nak kongsikan tips kepada anda semua. Peratusan untuk jadikan challenge anda ni berjaya lebih tinggi kalau anda perkenalkan konsep reward and punishment. Reward and punishment. Baru best. So, reward and punishment ni maksudnya apa? Maksudnya kalau anda berjaya, anda akan dapat reward. Contohnya, it can be as simple as dapat beli aiskrim. Contohlah, kan. Kalau ada bajet lebih, tengok wayang misalnya. And you have a challenge, and then you put the challenge, clearkan challenge itu apa. Once you achieve the challenge, anda treat yourself something nice. And kalau anda tak capai challenge anda, then you put a punishment. So punishment, it can be vice versa lah. Contohnya, 1 minggu tu langsung tak boleh makan luar, for example. So when you introduce challenge in yourself, bukan saja you will lead a fun and enjoyable life, tetapi mungkin anda boleh membina tabiat baru yang sebelum ni susah nak bina ke dalam kehidupan anda, yang membantu anda untuk meningkatkan simpanan dan berjaya menguruskan duit anda dengan lebih efisien. So, itu 3 tips bagaimana nak urus duit anda supaya simpanan anda tak bocor. Selain daripada my famous system, which is the 3 bank system. So, kalau nak recap balik apa yang saya dah kongsikan kepada anda semua, yang pertama tadi apa? Belanja guna income bulan lepas. Tips yang kedua, kira duit ikut jam kerja. So, in other words, convertkan nilai RM itu, ringgit Malaysia itu, or whatever currency you use, kepada your working hours. And tips yang ketiga tadi, introduce challenge in your life. And at the end of the day, perkongsian saya pada hari ini dalam video ini nak memberi anda few ideas, few more tips yang mungkin sistem yang saya introduce, 3 bank system doesn't work for you. You can introduce this fun system, but the bottom line, at the end of the day, goalnya, matlamatnya hanya satu. Supaya anda boleh menguruskan kewangan anda dengan lebih baik dan meningkatkan simpanan anda. Sebab apa? Sebab unfortunately, based on data Bank Negara Malaysia, more than 50% rakyat Malaysia struggle nak simpan RM1,000 dalam bank mereka. So, saya harap dengan perkongsian ini, some of you yang dah cuba ataupun yang dah buat, anda akan dapat results yang bagus. Dan mungkin bagi mereka yang mungkin ada tips-tips selain daripada apa yang saya dah kongsikan kepada anda that it works for you, please feel free to comment dekat ruangan komen di bawah. Sebab mungkin saya pun nak tahu, and also some of my followers, my other followers mungkin boleh benefit it together. Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada anda. Bagi mereka yang belum lagi subscribe channel YouTube Dr. Adam Zubir, boleh subscribe sekarang untuk dapatkan info ataupun maklumat tentang pengurusan kewangan dan pelaburan. That's all from me. I'll see you in my next video.